Jangan nak petepek di belakang Zaini tu. Malulah YouTuber. Kalau YouTuber hebat nak petepek belakang Zaini. Buat video sendiri. Buat channel sendiri. Lawan Dr. Nasir ni. Kena hebat sangat. Muscat in the house. Kenapa saya block dia? Kau pandai-pandai channel aku, apa kau nak pergi share video Zaini? Atas kejadah apa kau nak share video Zaini? Jadi kau nak jadi batu api? Muscat? Sebab kalau kau buat channel kau tak boleh pergi. Kau tak mampu nak naik. Kau tak ada kekuatan untuk nak bercakap. Faham tak? Naik dengan kemampuan sendiri. Kau tunjukkan kau tu hebat, Zaini. Aku bagi channel kau tu, kau naikkan antara 3 yang ada sekarang ni, kau naikkan beribu-ribu. Aku bagi peluang kat kau. Kalau kau hebat, aku bagi dalam masa 1 bulan, bulan depan. Sampai bulan depan aku bagi masa kat kau. Kau naikkan sehebat mana video. Kau minta bantuan Hadi, maka banyakkan subscriber kau. Kalau kau berjaya dapat bulan depan lebih pada 1000 tanpa kau beli subscriber, kita boleh tahu. Aku lepas channel kau. Tapi kalau kau tak dapat 1000, aku akan hilangkan ketiga-tiga channel kau. Nah, itu janji aku. Okey tak? Rabi Jazman. Okey tak? Rabi Jazman? Hutang orang tak nak bayar. Apa kejadah. Kalau sebelum ni kau nanya mana bukti? Mana bukti? Kejual nama budak putera, kejual nama pianggu. Kau nanya kau lah ada duit kau yang sama. Kepala butuh kau. Setiap sen duit untuk saman jali tu datang daripada aku. Datang daripada Khairul. Orang dah keluarkan bukti jelas suara kau sendiri. Mana air muka kau je ni? Bila nak bayar duit aku ni? Dengan muka tak reti malu.